Keluar je daripada R&R, tayar kereta meletup. Nasib baik tak laju. Keluar R&R tu meletup pula tayar. Ya Allah. Awak bayangkan kalau kita tengah laju. Memang terbabas lah. Saya baru keluar R&R. Saya dah macam, ya Allah, apalah dugaan ni. Barang banyak ni. Nama pun diorang pergi praktikal untuk 9 bulan. Ya, mestilah banyak. Orang punya barang kan banyak kat bonet. Hari dah gelap. Awak fikir highway ada lampu jalan. Ni Kang, dengan handphone kita punya ni lagi nak sulur. Lepas tu nak ambil lagi tayar spare kat belakang. Keluar, nak keluarkan beg lagi. Saya tak nak lah budak-budak ni keluar sebab bahaya tepi highway. Betul. Lagi satu, saya takut seorang ni kan, Kang nanti dia lari ke sana. Ya Allah, macam-macam saya fikir. Buatnya dia keluar, dia pergi berdiri kat tepi highway, tengah-tengah highway tu. Ya Allah. Keluarlah berpuluh-puluh ni keluar. Kita orang berdua keluarkan dulu barang-barang ni terpaksa semua. Terpaksa lah bawa keluar. Ya, keluarkan. Nak ambil tayar spare ni. Dah keluar tayar spare. Punggah balik masuk ke dalam. Tak nak menyusahkan diorang ni sebab kita tak nak dia keluar. Duduk je dalam kereta tu. Kan taklah. Duduk je lah dalam kereta ni. Biar kita orang buat dua benda diorang. Saya ni dengan phone lagi. Nak suluh lagi. Nak tukar tayar ni. Gedebak-gedebuk, ya Allah. Lepas tu kan dah semua dah siap tukar. Masuk je dalam kereta. Senyap sunyi.